Assalamualaikum. Selamat petang. Macam biasa, hari ni hujung minggu, hari Sabtu. Biasanya hari-hari macam ni, hujung-hujung minggu ni, saya akan pergi berbelanja barang dapur untuk stok 1 minggu. Barang basah lah. Nanti kalau ada barang-barang kering yang kurang, saya top up. Yang penting beli barang basah dulu untuk masak. Saya ni kalau mau masak sehari 2 kali je. Sarapan pagi, nanti masak tengah hari. Yang tengah hari tu untuk sampai ke malam lah, ke petang. Untuk makan petang atau makan malam tu saya tak masak lagi dah. Yang saya masak tengah hari tu lah untuk makan sekali. Apa pun, selalunya saya akan pergi makan dulu sebelum pergi berbelanja. Maklumlah kalau hari Sabtu ni saya ni memang jarang masak. Kalau masak pun saya masak ringan-ringan je. Sebab memang selalunya kalau dah hari Sabtu tu, stok makanan, stok lauk semua dah habis dah dekat dapur tu. Dah tak ada dah. Tu yang belanja tu memang dah kira stok untuk seminggu. Tapi sebelum tu kita singgah dulu isi minyak kereta. Macam ni lah rutin saya tiap-tiap hujung minggu. Hari Sabtu je dah putar dah kepala otak ni, fikir apa lah yang nak dimasak minggu depan, sarapan apa lah yang nak dibuat. Macam tu lah tiap minggu. Ni dah sampai dah tempat yang saya nak makan ni. Kalau bosan makan-makan tom yam, makan-makan nasi campur ke apa, nak pergilah kat sini. Nak makan roti canai ke, roti nan ke. Dah habis makan, kita gerak pergi tempat yang saya selalu beli belanja barang dapur tu. Banyak je pasar raya kat Melaka ni, tapi kena bijak-bijak memilih lah. Ada harga yang berpatutan, ada harga yang agak mahal. Kita kena survey lah. Saya lebih pergi tempat yang biasa lah, yang saya rasa harga yang masih mampu. Ni dah sampai dah. Tempat biasa, tak jauh pun dari rumah saya ni. Kalau naik kenderaan dalam 20 minit sampailah. Kalau jalan jam lebih lah. Kita cari parking dulu. Memang selalu sesat sini. Lagi-lagi kalau hujung minggu. Jangan cakap. Mana orang Melaka tahulah tempat ni. Parking kereta dulu. Siapa orang Melaka mesti tahu apa pasar raya ni. Okey. Jadi kita dah habis belanja, nak on the way balik rumah. Punya ramai orang kat dalam tu, serabut otak. Alhamdulillah, dah boleh gerak balik rumah. Okey. Selalunya memanglah luar biasa lah untuk balik ke rumah. Kat sini jalan tak jam sangat. Kalau jalan yang sebelah sana ikut Bacang tu dia jam. Jadi kita lalu jalan ni. Tu nampak. Ni dekat dengan Melaka Central ni. Belakang dia tu banyak kedai makan tu, food court tu. Melaka ni syarat dengan tempat makan. Mana-mana ada je tempat makan ni. Macam mana nak kurangkan kg kat badan, nak kurangkan lemak ni. Sana sini makan aja. Ni jalan ke depan.
Nanti ada di kantas kat Melaka Central tu kan. Makan lagi. Orang jual makanan malam. Mana nampak tu dari jauh tu, nampak yang lampu berkelip-kelip kat sebelah kanan tu. Makan lagi tu. Jual makanan malam. Petang-petang dia dah start lah sampai lewat malam. Macam ni lah rutin suri rumah. Hujung-hujung minggu, Sabtu ke Ahad ke, dah putar dah kepala tu apa nak masak, sarapan apa nak buat. Kalau saya tengoklah, bertukar-tukar juga kadang lauk tu saya buat. Kalau lauk yang sama, menu yang sama pun bosan juga kan. Hari Jumaat tu saya dah planning dah, apa nak dimasak ni, apa nak dibuat ni. Macam tu lah. Okey lah korang, sampai sini je lah video kita ya.